Pernah tak terfikir nak mulakan bisnes sendiri? Mesti benar kan? Hebat tu. Tapi sebelum kita fikir pasal produk yang hebat, marketing yang power, ada satu benda asas yang super penting. Benda ni lah yang boleh tentukan bisnes anda tu berjaya atau gagal. Jom kita bongkar. Apa dia? Anda mungkin dah ada idea bisnes yang gempak kan? Mungkin resepi kek turun-temurun atau idea aplikasi yang boleh ubah dunia. Tapi sabar dulu, sebelum kita sibuk kira untung, ada satu soalan yang jauh lebih penting. Macam mana kita nak daftar bisnes ni? Sebab pilihan yang anda buat sekarang ni akan tentukan sama ada duit simpanan peribadi anda selamat ataupun dalam bahaya. Okey, jom kita mula dengan cara yang paling senang dan paling cepat untuk daftar bisnes. Ada dua cara ni. Nampak macam mudah. Tapi, ada satu tapi yang besar, ada risiko peribadi yang kita kena betul-betul faham. Yang pertama, milikan tunggal. Senang cerita, ini bisnes sorang-sorang. Awaklah bos, awak yang keluarkan modal dan, ni yang penting, awak juga yang tanggung semua hutang bisnes tu. Inilah yang kita panggil liability. Kalau bisnes ada hutang, maknanya awaklah yang kena bayar. Kelebihan dia memanglah best. Senang gila nak daftar dan semua keputusan kat tangan awak. Tapi, keburukannya tu yang menakutkan. Sebab liability dia tidak terhad. Maksudnya, kalau bisnes tak dapat bayar hutang, orang yang bagi hutang tu, dia boleh kejar rumah awak, kereta awak, apa saja harta peribadi awak untuk langsaikan hutang tu. Tak ada beza langsung antara poket bisnes dengan poket peribadi. Okey, so macam mana kalau tak nak buat bisnes sorang-sorang? Boleh, kita masuk ke perkongsian. Boleh ajak kawan-kawan, gabung tenaga, gabung modal. Nampak macam lebih kukuh kan? Tapi, cuba tengok balik ke bahagian liability tu. Sama je. Masih tidak terhad. Yang bestnya, yelah, ada kawan boleh kongsi idea, kongsi modal, ringan sikit beban. Tapi yang tak bestnya, hutang pun kena kongsi. Dan ini part paling seram. Katalah partner awak pergi buat hutang atas nama bisnes. Awak pun kena tanggungjawab tau. Harta peribadi awak pun boleh tergadai sebab tindakan partner awak. Seram kan? Jadi, inilah soalannya. Macam mana kita nak kembangkan bisnes, nak jadi besar, tapi pada masa yang sama, tak nak risikokan duit simpanan, rumah, kereta kita semua. Kita nak bisnes maju, tapi malam-malam pun nak tidur lena. Ada tak cara untuk kita lindungi aset peribadi kita ni? Jawapannya mestilah ada. Jom kita beralih ke dua struktur bisnes yang lebih pro. Anggaplah dua jenis ni macam kita bina satu perisai undang-undang yang asingkan diri kita dengan bisnes kita. Inilah dia, syarikat berhad dan koperasi. Okey, sekarang kita dah masuk liga yang lebih serius, syarikat berhad. Biasa kita dengar kan, ada sendirian berhad atau SDN berhad untuk bisnes yang lebih kecil dan ada awam berhad untuk syarikat-syarikat besar kat bursa saham tu. Modal dia datang dari mana? Dari jualan saham. Dan ini dia perkataan keramat yang kita tunggu-tunggu, liability terhad. Inilah sebab utama kenapa ramai usahawan pilih untuk tubuhkan syarikat. Harta peribadi anda selamat. Kalau na'uzubillah syarikat tu gagal dan berhutang, kerugian paling teruk yang anda tanggung hanyalah setakat duit yang anda laburkan dalam saham tu. Rumah, kereta, simpanan peribadi, semua tu tak boleh disentuh. Memanglah proses nak daftar tu leceh sikit, kos pun lebih tinggi. Tapi ketenangan fikiran tu rasanya sangat berbaloi. Seterusnya, kita ada koperasi. Yang ni agak unik sikit. Ia dimiliki oleh ahli-ahlinya untuk manfaat ahli-ahli juga. Nak mulakan koperasi ni, kena kumpul sekurang-kurangnya 50 orang. Modal pula datang dari yuran masuk dan saham yang dibeli oleh ahli. Dan yang paling penting, sama macam syarikat, ia tawarkan perlindungan, liability terhad. Koperasi ni special tau. Dia punya feel tu lebih kepada komuniti, gotong royong, jaga kebajikan ahli. Tapi pada masa yang sama, dia bagi perlindungan liability terhad macam syarikat. Apa cabaran paling besar? Nak kena cari 50 orang yang sehati sejiwa, yang percaya pada misi yang sama. Bukan senang tu. Okey semua, dengar sini betul-betul. Kalau ada satu je benda yang awak kena ingat dari semua yang saya cakap ni, inilah dia. Faham beza antara liability terhad dengan tidak terhad ni, itulah kunci untuk buat keputusan yang paling bijak untuk masa depan bisnes anda.
Bezanya macam langit dengan bumi. Liability tidak terhad, maknanya tak ada garisan pemisah antara awak dengan bisnes. Hutang bisnes automatik jadi hutang peribadi awak. Tapi dengan liability terhad, ada satu dinding undang-undang yang kukuh. Tanggungjawab awak hanya setakat modal yang dilaburkan. Harta peribadi selamat, tak boleh diusik. Nak bagi senang faham lagi kan, liability tidak terhad ni, bayangkan awak cuma ada satu dompet je. Duit nak beli barang dapur, duit nak bayar sewa kedai, semua dalam dompet yang sama. Kalau bisnes rugi dan berhutang, orang boleh datang dan ambil semua duit dalam dompet tu. Habis, licin. Sebaliknya, liability terhad ni pula macam awak ada dua dompet. Satu dompet peribadi, satu lagi dompet bisnes. Memang asing terus. Ada dinding api antara dua dompet ni. Kalau dompet bisnes tu kosong, kena kejar dengan hutang, orang tu tak boleh sentuh walau 1 sen pun dari dompet peribadi awak. Inilah perlindungan yang paling-paling penting untuk seorang usahawan. Baiklah, kita dah tengok semua pilihan utama yang ada. Sekarang, jom kita kumpulkan semua maklumat ni dalam satu tempat. Senang sikit nak buat keputusan kan? Ingat, pilihan yang anda buat ni akan tentukan bukan sahaja nasib bisnes, tapi juga nasib keuangan peribadi anda. Bila kita letak sebelah menyebelah macam ni, nampak jelas kan perbezaannya? Milikan tunggal dengan perkongsian. Dua-dua ni letak harta peribadi anda dalam risiko. Liability dia tidak terhad. Sebaliknya, syarikat dan koperasi pula melindungi anda. Liability dia terhad. Inilah garisan pemisah paling besar antara risiko dengan keselamatan kewangan. Jadi, soalan terakhir ni untuk anda. Cuba fikir, kalau esok anda nak mula bisnes, mana satu pilihan anda? Anda nak pilih yang senang, cepat dan kawalan penuh tapi risikonya tinggi, ataupun anda sanggup lalui proses yang leceh sikit tapi dapat perlindungan dan potensi untuk berkembang lebih besar? Jawapan kepada soalan ni, itulah yang akan menentukan struktur bisnes impian anda. Jadi, fikir baik-baik ya.